Sifu terkejut lah. Semua speaker biasa ya, semua wah itu you tengok sudah tahu mesti ada teknologi banyak dalam, betul tak? Betul. Ada siapa nampak angkat tangan? Nampak tak? Korang tahu tak, era ini sangat pantas. Setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan berubah. Yes or no? Yes. So jika kita tak ubah, kita akan Tertinggal. kalah. Faham tak? Kita akan kalah. Inilah satu apa? Satu chance, satu peluang untuk kita buat apa? Change. Satu chance untuk kita Change. berubah. Jika korang masih tak nak ubah, Sifu tak tahu nak cakap apa lah. Because korang sudah ada dekat sini. Korang bukan orang yang masih raya lagi. Ada orang masih raya tau dekat luar. Yes or no? Yes. Masih raya lagi. Semua tahu apa ini orang cakap tak ada duit, cakap miskin tapi masih raya lagi. Faham tak? Korang sudah buat satu keputusan, sudah sampai dekat sini. Sifu harap korang betul-betul hari ini you dapat something. Apa yang kita cakap simpan dekat belakang tau. Bukan ilmu yang ada atas itu slide saja. Apa yang ada sembunyi di belakang. Yang orang faham saja dia akan buat. Yang tak faham dia tetap tak faham. Yes or no? Yes. So that's why hari ni Sifu nak bagi tahu, kalau you nak result macam Sifu, you tengok video Sifu tadi, korang tahu tak Sifu sudah 30 tahun dalam Forever. Dan Sifu sudah untung lebih 30 juta. So bermakna setiap tahun Sifu untung berapa duit? 1 juta. Burata tau. You bayangkan korang boleh nampak tak? Macam mana korang boleh setiap tahun untung 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai 30 tahun? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dekat luar you rasa ada peluang macam ni tak? Tak ada. Tak ada. Dan sampai hari ni Sifu masih untung berjuta tau. Setiap tahun mesti more than million. Maksudnya rekod ini dia akan dikekalkan. Dia tidak akan hilang tau. Macam mana pun kita tetap akan dapat passive income ni. Siapa nak macam tu? Siapa nak income besar sampai you pening kepala macam mana nak guna. So hari ni Sifu nak korang nampak ini dengan betul tau. So sekarang zaman sekarang you tengok siapa punya cara meletup, you jangan tengok lama tau. Jangan tengok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru you percaya. Oh ini cara siapa Koksun, ini cara Miza meletup, I mau ikut. You kalau 3 bulan kemudian baru ikut, mereka sudah ada cara yang lain. Setuju tak? Setuju. Kerana zaman ni adalah zaman yang sangat Cepat. pantas. Okay, that's why Sifu nak you jangan ingat macam dulu tau. Satu cara you guna 10 tahun masih sama. 20 tahun masih sama, you boleh berjaya. Sekarang boleh ke tak boleh? Tak boleh. You lambat sedikit pun tersingkir. Yes or no? Yes. That's why Sifu harap hari ini semua speaker yang kongsi semua adalah ilmu yang baru.